Okey, rujukan seterusnya yang dikemukakan oleh Kongres Athari ialah daripada kitab tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi yang wafat tahun 606 Hijrah. Ini confirm Asy'ariyah betul ya. Okey, baik. Dalam tafsir Ar-Razi ini jilid 13 muka surat 32. Kalau edisi lain boleh tengok tafsir bagi ayat surah Al-An'am. Okey, ayat surah Al-An'am surah ke-6 ayat 74 masalah ke-4. Okey, alright. So Imam Fakhruddin Ar-Razi menukil, telah diterjemahkan oleh pihak Kongres Athari. Jom kita baca. Syiah berkata, sesungguhnya tidak seorang pun daripada bapa dan datuk Nabi SAW yang kafir. Syiah yang kata. Okey, mereka dalam golongan Syiah juga mengingkari bahawa bapa Nabi Ibrahim AS kafir, dan mereka berkata bahawa Azar yang disebut dalam Quran itu ialah bapa saudara Nabi Ibrahim AS. Teori pakcik bapa saudara ni asalnya datang dari mana? Daripada Syiah. Alright, baik. Kemudian dibincang apa semua tu. Di akhir itu Imam Ar-Razi menyambung yang diterjemahkan, adapun para ulama kami, yakni ahli sunnah wal jamaah, maka mereka berpendapat bahawa ayah Rasulullah SAW adalah kafir. Bukan pakcik, bukan bapa saudara apa semua tu ya. Mereka juga menyebutkan bahawa nas Al-Quran dalam ayat ini menunjukkan bahawa Azar adalah kafir dan Azar adalah ayah Ibrahim AS. Bukan pakcik. So teori-teori pakcik ni, teori nak alih pada pakcik ni datang dari siapa? Daripada Syiah. Okey, baik.